Saudara perempuan, kalau sekiranya anda menghadapi isu ataupun keadaan di mana anda perlu ditukarkan ke departmen yang lain di tempat kerja, anda perlu bertukar portfolio, anda mempunyai kerja-kerja tambahan, adakah anda menghadapinya dengan keadaan yang tenang atau anda dalam keadaan yang marah ataupun dalam keadaan yang gembira? Tuan-tuan dan puan, inilah yang akan saya bincangkan dalam kelas career kita pada hari ini, career counselling kita, tentang krisis dalaman yang berlaku kepada klien-klien, khususnya yang dalam kategori midlife and retirement, apabila mereka mempunyai isu tentang career transition. Okay, task mereka berubah, position mereka berubah, apa lagi, pekerjaan itu sendiri yang berubah. So tuan-tuan dan perempuan, kita akan lihat apakah solusi terbaik, apakah counselling intervention yang boleh kita berikan sewaktu sesi counselling bersama mereka ini. Dan khususnya lah bagi saya, pendapat saya, it is about membuka minda klien kita supaya melihat keadaan diri mereka pada masa sekarang, the now moment. Okay, apakah yang mereka perlu hadapi, apakah perkara-perkara yang mereka perlu plan, rancangkan dari awal. So itu yang akan saya jelaskan kepada student. Kita akan berdiskus. Kita nak tengok juga, saya nak tengok juga apa student punya feedback. Sebab mereka ini semua pelajar-pelajar di OUM adalah mereka-mereka yang bekerja, okay? Full time workers, okay? Mereka daripada sektor perbankan, ada yang daripada HR, ada yang lawyer, di kalangan pelajar-pelajar saya, alhamdulillah. So hari ini hari kelas keempat dan kita akan start dalam 20 minit lagi, insya-Allah. Saya sedang menunggu pelajar-pelajar saya. So topik hari ini sangat menarik, insya-Allah. Jom belajar Master of Counselling di OUM.